Pernah rasa sendi sakit tiba-tiba, kaki bengkak atau lutut bunyi klik? Itu bukan sebab kerja berat. Itu sebab asid urik dah buat masalah dalam tubuh. Gout bermula bila asid urik dalam darah kita tinggi. Asid urik ni berasal daripada makanan tertentu. Atau bila badan kita tak boleh nak buang lebihan asid. Bila asid urik terkumpul, dia jadi kristal dalam sendi. Dan itu yang buatkan sendi kita bengkak, sakit dan tak boleh bergerak dengan normal. Asid urik yang berlebihan ni datang dari makanan tinggi purin macam daging merah, makanan laut dan juga alkohol. Bila sendi bengkak, ia tandakan kristal asid urik yang terkumpul dalam sendi. Tapi jangan risau, boleh cuba ikhtiar dengan cara tradisional menggunakan herba iaitu kapsul tapak baru ni bantu pecahkan kristal asid urik dalam sendi dan turunkan kadar asid urik dalam darah. Dengan bahan semula jadi kulit kayu retak, ia bantu kurangkan radang sendi dan ringankan pergerakan yang dulu susah. Lepas amalkan, sendi lebih licin, bengkak berkurang dan badan lebih rasa ringan. Jangan biarkan gout merosakkan hidup korang. Cuba kapsul tapak baru ni sekarang untuk pecahkan kristal asid urik, ringankan sendi dan kembali aktif. Nak dapatkan macam mana, tekan saja di link di bawah sekarang sebelum gout terus ganggu aktiviti harian. Stok sangat-sangat terhad, so jangan tunggu lagi, bertindak sekarang.